Geduk, aku beli koleksi baru untuk letak dalam bilik aku. Dan ni adalah parcel yang baru sampai. Dan aku akan buka semua benda ni. Jom kita start. Parcel yang pertama yang aku beli, yang aku dapatkan, iaitu kapet. Kapet konon-kononnya nak hari raya bulan puasa. Jadi kita tukarlah kapet baru. Yang sebelum ni kan aku beli yang macam panjang-panjang macam rumput tu kan. Sekali ni aku beli yang macam ni, lagi cantik. Lepas tu harga pun sangat marahin. Kalau korang tak percaya, tekan kapet kuning. Lepas tu kapet ni aku ingatkan kecil je, rupa-rupanya besar dulu, atas dan bawah. Lepas tu nanti korang tengok aku buka je dalam keadaan macam ni. Aku pun gulung-gulung sama pun dah berundur dah. Kapet ni pula cantik weh, estetik. Kalau korang tengok dekat beg kuning tu ada macam-macam design yang lawa-lawa. Kalau korang nak letak dekat ruang tamu nanti hari raya ataupun nak letak dalam bilik, memang sangat sesuai. Aku ingatkan kapet ni kecil aja tapi memang sangat besar. Sangat besar kat sini tak adalah besar bas. Cukup dua sangkar kucing aku tu memang ngam-ngam. Kalau aku potong dua memang boleh letak dekat bawah dan dekat atas. Tapi tak adalah potong kan kapet ni aku bagi dekat aku lah pula. Asyik nak bagi dekat orang je. Lepas tu kapet ni juga tumbang dekat bahagian bawah dia tu macam ada biji-biji. Kayaknya kalau kau letak atas mozaik pun takkan jatuh. Cantik kan kapet aku ni. Jadi untuk siapa yang baru kahwin ke nak hias rumah korang tu boleh dapatkan kapet. Harga pun sangat marhain dan murah. Nampak tak Oci? Seronok dia duduk, nasib baik untuk dia tak dapat dekat kapet ni. Kapet ni pula aku rasa macam sangat sesuai kalau korang nak letak dekat cake room pun sebab memang cantik. Kalau kalau macam rosak ke apa, tukar je yang baru. Parcel yang tengah buka ni tak lain tak bukan semestinya makanan untuk diorang, iaitu Furlove jelly tuna and white fish. Satu box ni korang akan dapat 12 pieces dan yang pastinya kat dalam ni memang bentuk jelly lah. Kalau kucing korang suka makan makanan yang berjeli boleh dapatkan Furlove yang ni. Tapi kalau korang tekan dekat beg kuning ada macam version sebenarnya, bukan yang setakat tuna and white fish je. Ada macam-macam version macam chicken, crab, salmon and chicken, tuna and chicken, tuna saja. Dan ada special untuk kitten macam kitten salmon dan kitten tuna. Dalam ni juga ada asid amino yang penting untuk kucing macam taurine, vitamin C, vitamin B1 dan B2 yang bagus untuk boost metabolism kucing. Tengok bam-bam perut macam mengandung tapi jantan ni. Diorang pun tak cabar-cabar nak makan. Jadi aku akan buka benda ni pakai gunting dulu sebelum aku tuang. Untuk isi dia macam gini, tuna and white bait in jelly. Diorang pun dah promo habis sebab bau ikan tu pun kuat. Tu ikan tu bau tuna dengan white fish. Kalau kucing korang suka makan ikan, boleh dapatkan Furlove Posh yang aku bagi ni. Kalau kucing korang tak suka yang ikan, boleh tekan dekat beg kuning dapatkan yang chicken. Kucing biasanya tertarik dengan makanan tapi tiga beranak ni tidak. Ya, seronok lagi bermain. Maklumlah sekarang ni duduk dalam jeriji besi dah, tak duduk dalam kemah tu. Bila dapat keluar macam gini, excited sebab dapat kenal dunia baru. Sebelum ni bermain atas tangga je. Lepas tu yang ni parcel yang ketiga yang aku nak buka. Pad tertikus yang besar, korang boleh letak laptop korang atas ni. Lepas tu paling suka sekali features dia dekat sini ada macam-macam. Semasa korang nak setting Excel, ada macam-macam dekat sini. Siapa yang tengah menggunakan Excel sekarang ni memang akan shaking kalau nampak pad tertikus yang ini. Memang korang akan dapatkan. Lepas tu dekat bahagian sini nampak tak, oh yang tengah study tu. Malam ni nak buat kira-kira untuk jumlah kiba yang aku beli dekat dia ataupun jumlah kiba yang dia telan dalam perut agaknya. Kemamahati kita saja nak kacau dia. Aku tak adalah tepuk dia kuat sangat. Aku pegang cuik gini terus lari. Paling best dekat pad ni korang boleh tengok dekat sini kan kita selalu duduk atas kerusi. Jadi tak ada alasan kalau korang nak gemuk ataupun besar dekat bahagian peha sebab dia dah letak dah dekat sini macam mana cara korang boleh buat latihan gerakan sambil duduk. Untuk yang perempuan memang sangat bagus kalau korang nak praktikkan. Jadi itulah parcel-parcel yang aku buka. Sebelum korang tanya kat mana aku dapatkan, aku letak beg kuning siap-siap. Apa-apa pun gerak lu, Papa Roger.